Okay guys, hari ni ada satu Beza datang Beza 1.3 Abang ni buat e-hailing Abang ni buat e-hailing, dia tak nak tunjuk muka, segan sikit Jadi dia kata bateri ni baru tahan setahun lebih saja. Setahun lebih. Dia bateri kalau buat e-hailing kadang-kadang setahun lebih tu kira dah lama. Setahun lebih dia pakai Kita cuba cek dia punya CCA sekarang Terpanas Okey. Setahun lebih CCA dia 143 saja 143 saja. Memang tak boleh lah Kalau Beza ni sepatutnya nak start 200 ke atas. 150 dah semput dah Jadi kalau saiz NS40 ni baru sepatutnya CCA dia lebih kurang 400 CCA dia lebih kurang 400. Ini baru dah 143. Bateri ni memang dah kurang habis-habis Dia kata pakai setahun lebih saja dah rosak Jadi abang ni dia tengok, dia nampak kita punya iklan Nanex, dia berminat dengan bateri Nanex. Dia ambil yang paling budget punya 12 volt 20Ah. Ni boleh pakai sampai kereta 1.6 tapi abang ni dia tak pakai yang ni. Okay, kita cuba tengok berapa CCA dia. Berapa CCA dia, kita lihat live. Tengok Okey. CCA dia 600 600 Ini bateri Nanex CCA 600. Dia sangat ringan, nampak? Satu jari pun boleh ambil Kalau yang ni tak boleh lah, ni nak satu tangan. Ni berat dalam lebih kurang 9 ke 10 kilo. Okey, kejap lagi kita akan pasang, kita akan buat video Alright. Okey, kita pun baru siap pasang bateri Nanex kat kereta Beza ni. Kereta e-hailing abang e-hailing dia buat tiap hari jalan Okey, abang cuba start bang. Okey, bunyi dah sangat ringan Alright, lagi sekali off dulu. Off. Lagi sekali. Okey, nampak? Bunyi dia sangat ringan pakai bateri Nanex ni. Okey, lepas ni siapa yang berminat boleh datang PM kita HQ dekat Puchong. Kalau luar negeri tu, luar kawasan, boleh PM, kita ada dealer Okey, terima kasih.